Novel Perwira mengisahkan perjuangan pahlawan tempatan di Pasir Putih, Kelantan dalam menentang penjajahan British. Cerita bermula dengan kebangkitan rakyat yang dipimpin oleh Tok Janggut akibat rasa tidak puas hati terhadap sistem percukaian tanah yang membebankan dan sikap biadab pegawai British. Ketegangan memuncak apabila berlaku peristiwa pembunuhan seorang pegawai polis, Sarjan Sulaiman, yang cuba menangkap Tok Janggut sehingga mencetuskan gerakan penentangan bersenjata yang lebih besar. Baiklah, mari kita lihat apakah persoalan yang terdapat dalam novel Perwira. Persoalan yang pertama ialah persoalan tentang keberanian pejuang negara dan rakyat tempatan dalam mempertahankan hak mereka. Tok Janggut dan pengikutnya termasuk Awang Teleng berani mengangkat senjata menentang penjajah British di Pasir Putih demi mempertahankan kedaulatan tanah air. Rentetan daripada campur tangan British di Kelantan, satu sistem percukaian baru yang sangat membebankan telah diperkenalkan. Rakyat diwajibkan membayar cukai tanah dan hasil bumi yang tidak munasabah. Tok Janggut sebagai pemimpin yang berjiwa rakyat melihat perkara ini sebagai satu bentuk penjajahan yang menghina maruah anak watan. Beliau tidak hanya berdiam diri, sebaliknya mengumpul penduduk kampung dan para pengikutnya untuk menyatakan bantahan keras. Tok Janggut dan pejuang Melayu berani berhadapan dengan tentera British yang lengkap bersenjata api, walaupun mereka hanya bersenjatakan keris, tombak dan parang. Contoh peristiwa lain yang menunjukkan persoalan ini ialah peristiwa semasa pihak British menghantar wakil mereka, Sarjan Sulaiman, untuk menangkap Tok Janggut kerana keengganannya membayar cukai tanah yang dianggap tidak sah oleh rakyat. Sarjan Sulaiman datang dengan sikap yang angkuh, mewakili kuasa penjajah yang mahu menundukkan maruah penduduk tempatan. Di tengah-tengah halayak ramai, berlaku pertikaman lidah yang hebat antara Tok Janggut dan Sarjan Sulaiman. Sarjan tersebut dengan rasa bongkak cuba menggunakan kekerasan untuk menggaring tangan pahlawan tua itu. Namun, dia tersilap perhitungan. Tok Janggut bukanlah seorang yang mudah digertak. Dalam satu gerakan yang sangat pantas dan tidak disangka-sangka, Tok Janggut telah bertindak mempertahankan dirinya. Suasana menjadi gempar apabila Sarjan Sulaiman tersungkur akibat tikaman keris Tok Janggut. Persoalan yang kedua ialah persoalan tentang kesetiaan mutlak kepada pemimpin demi kelangsungan perjuangan. Kesetiaan yang tidak berbelah bahagi Awang Teleng terhadap Tok Janggut dengan memikul amanah untuk meneruskan perjuangan demi kedaulatan tanah air. Apabila kedudukan pihak pejuang semakin terdesak akibat asakan tentera British yang lebih lengkap bersenjata, Tok Janggut menyedari bahawa perjuangan fizikal secara terbuka mungkin akan menemui jalan buntu. Dalam saat-saat kritikal tersebut, beliau memanggil orang kanannya, iaitu Awang Teleng. Di hadapan pemimpinnya, Awang Teleng dengan penuh hibah namun tekad telah menerima amanat terakhir untuk meneruskan obor perjuangan sekiranya Tok Janggut gugur. Peristiwa ini sangat penting kerana ia melibatkan sumpah setia di mana Awang Teleng berjanji bahawa selagi hayat dikandung badan, tanah Kelantan tidak akan dibiarkan dijajah tanpa tentangan. Amanat ini menjadi beban suci yang dipikul oleh Awang Teleng untuk memastikan semangat perwira tidak mati bersama jasad pemimpin mereka. Antara peristiwa lain yang menunjukkan persoalan ini ialah
Semasa Awang Teleng duduk bersandar memegang hulu kerisnya dengan erat sehingga memutih buku jarinya, matanya merenung tajam ke dalam kegelapan hutan, terngiang-ngiang kembali suara dan amanat terakhir gurunya. Dia teringat kata-kata Tok Janggut bahawa musuh mungkin boleh membunuh jasad, tetapi mereka tidak akan sekali-kali dapat membunuh semangat perjuangan. Di tengah-tengah kesunyian hutan itu, Awang Teleng mengangkat sumpah di dalam hatinya. Dia berazam untuk tidak akan sesekali menyerah kalah atau tunduk kepada penjajah. Walaupun mereka kini kehilangan pemimpin besar, Awang Teleng mengambil keputusan untuk terus bergerak maju mencari tapak baru, iaitu sebuah tempat untuk menyusun semula strategi dan mengumpul kekuatan. Persoalan yang ketiga pula ialah persoalan tentang semangat patriotisme yang tinggi dalam mempertahankan tanah air. Contoh peristiwa semasa pertempuran di Bendang Batas Besar, di satu pihak berdirinya tegak Tok Janggut bersama pengikutnya iaitu Awang Teleng. Mereka hanya bersenjatakan keris yang tersisip di pinggang, tombak dan parang panjang. Namun, di wajah mereka tidak ada sedikit pun rasa gentar. Walaupun sedar pihak British mempunyai senjata api dan meriam yang lebih canggih, Tok Janggut dan pejuangnya tetap menyerbu ke medan perang demi menghalau penjajah dari bumi Kelantan. Semangat mereka dibakar oleh rasa cinta pada tanah air dan kebencian terhadap kezaliman penjajah. Tiba-tiba, bunyi dentupan meriam memecah kesunyian Bendang. Tentera British yang lengkap bersenjata api mula melepaskan tembakan bertalu-talu. Di tengah-tengah hujan peluru dan letupan itu, para pejuang pimpinan Tok Janggut dan Awang Teleng terpaksa mencari perlindungan di sebalik batas sawah sambil cuba merapati musuh dengan keberanian yang luar biasa. Dalam kekalutan asap peluru dan debu tanah, berlakulah pertempuran jarak dekat yang sangat hebat. Malangnya, takdir tidak memihak kepada mereka. Tok Janggut, sosok yang menjadi simbol kedaulatan, akhirnya rebah setelah terkena tembakan musuh. Saat tubuh pahlawan besar itu jatuh ke bumi, seolah-olah masa terhenti seketika. Awang Teleng yang berada berhampiran melihat gurunya gugur dengan hati yang hancur, namun dia sedar perjuangan tidak boleh mati di situ. Peristiwa ini bukan sekadar kekalahan, tetapi sebuah pengorbanan darah yang menjadi tanda harga sebuah kebebasan.